Berikutan kisah pengawal keselamatan yang bertugas pada shift malam. Gangguan misteri datang daripada lori. Sebelum 3 bulan kemudian, pemandu lori tersebut terlibat dalam satu kemalangan yang meragut nyawa pemandu tersebut. Tetapi lori itu tidak digunakan semasa kemalangan dan pemandu itu sebenarnya dilanggar oleh pemandu lain sewaktu dia sedang berjoging pada waktu petang tak jauh dari tempat kerja dia, iaitu hentian lori yang terletak di Kuching, Sarawak. Selepas 3 bulan kemalangan tersebut, lori milik mangsa itu kerap terdengar berbunyi sendiri radio di dalam lori, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Kadang-kadang terdengar bunyi enjin lori itu hidup sendiri. Itulah pengalaman yang diceritakan oleh security. Pada mulanya dia tidak mengendahkan bunyi lori tersebut, sebaik melalui kawasan lori itu ketika dia melakukan rondaan biasa. Tetapi atas dasar tanggungjawab dan keprihatinan dia terhadap tugas dia pada waktu malam, dia membuat keputusan untuk melihat dengan mata sendiri apa yang sebenarnya berlaku kepada lori tersebut. Kerana pada waktu itu dia terdengar bunyi enjin lori itu dihidupkan. Dan setelah dia mendekati lori, dia buka pintu lori, betul, lori itu hidup tetapi di dalam dia tak ada orang. Kunci lori itu tiada di dalam lori, yang memelikkan dia kenapa lori itu boleh hidup dengan sendiri. Tidak cukup dengan itu, selepas dia meninggalkan lori itu untuk kembali ke pos kawalan, dia terdengar bunyi statik radio datangnya daripada dalam lori itu juga. Dan dia tak fikir panjang, dia meninggalkan terus lori itu sampai dia ke pos pengawal keselamatan. Barulah dia menceritakan kepada rakan sekerja dia apa yang dia dengar dan dia jumpai pada lori itu. Selepas mendengar cerita daripada dia, barulah rakan dia memberitahu kisah lori itu kerap berbunyi dengan sendirinya pada waktu malam. Korang pernah tak rasa seperti itu ketika bertugas pada shift malam?